Saya akan cakap jangan gaduh-gaduh. Dia bukan apa, dia ada masalah. Dia nak jadi Perdana Menteri, bukan untuk nak berkhidmat. Pasal kalau dia tak jadi Perdana Menteri, ada kemungkinan dia masuk dalam. Pasal dia pun curi duit. Dia pun curi duit. Saya tahu. Dia parti. Duit bagi kepada parti, dia tak bagi kepada parti, dia simpan di rumah dia. Dan itu duit itulah dia belanja. Oh, belanja banyak lah. Sampai saya kalah. Saya kalah dengan kami pasal inilah orang dia menang. Saya betul daripada yang menang dengan betul hari ini. Tak betul betul. Itu mesti tak betul. Cuma tuan, saya katakan, Muhyiddin, you boleh kerjasama dengan Najib tak? Oh, dia kata boleh. Najib cabut 15 uji, jatuh. Tak jadi Perdana Menteri lah. Dia nak kerjasama dengan penyangga. Itulah penyangga. Kita cakap dengan dia, dia tak mau dengar. Masa kita ada dalam bersatu. Bila Najib buat Malay Muslim Government ni, saya kata kita tunggu dulu. Kita nak tengok apa jadi. Oh, ada orang yang tepuk meja, kita kena keluar sekarang juga. Ini bukan kerjaan Melayu. Perikatan ini, Pakatan Harapan ini bukan Melayu. Kita nak keluar nak buat Malay Muslim Government. Dan ni tengok apa jadi. Bukan Malay Muslim Government. Okey, merujuk kepada situasi tadilah. Kalau